أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik? Moga-moga kita semua berada di dalam sihat walafiat. Moga-moga kita sentiasa berada di dalam rahmat dan limpah kurniaan Allah SWT. Dan moga-moga kita juga sentiasa berada di dalam keampunan Allah SWT. Seorang hamba kalau tak ada rahmat, kalau tak ada keampunan Allah, hidup itu punah kan. InsyaAllah balik kepada kita punya kitab, iaitu kitab ayat-ayat suruhan. Pada subtopik yang pertama, iaitu bab anak, subtopik yang pertama, iaitu tanggungjawab terhadap anak. Pada kuliah yang lalu, yang sebelum-sebelum ni, kita dah belajar paling kurang ada 6. Ada 6 tanggungjawab terhadap anak. Ingat lagi tak yang pertama apa? Pertama sekali apa? Bagi nama yang baik. Yang kedua apa? Yang kedua, bagi makan dan tempat tinggal. Yang ketiga, bagi pendidikan yang baik. Yang keempat, memberi kasih sayang yang secukupnya. Yang kelima apa? Berpada-pada dalam kita memberi, dalam kita melayani anak-anak, berpada-pada. Jangan semua apa yang anak minta kita terus berikan. Kita ada 2 lagi yang kita nak bincang pada malam ini, insya-Allah, iaitu yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6 dan ke-7. Apa yang ke-6? Yang ke-6 adalah membahagikan harta kepada anak-anak. Membahagikan harta ni penting ke tak penting? Islam ni tuan-tuan, kita ada satu kita panggil maqasid syariah. Maqasid syariah ni apa dia? Maqasid syariah ni adalah apa? Siapa pernah dengar perkataan maqasid syariah ni? Keperluan. Kita panggil maqasid syariah ni, senang kita kata dia adalah keperluan. Keperluan kepada syariah. Senang kita nak kata, nak bagi faham macam itulah lebih kurang maksud dia. Keperluan kepada syariah dia terbahagi kepada 5. Yang pertama sekali adalah agama. Syariat ni kita ada, Allah turunkan kita syariat supaya kita boleh jaga agama kita. Dan agama kita juga dalam masa yang sama melindungi kita. Macam mana agama melindungi kita? Kita ada hak yang kita dapat, ada hak orang yang kita kena bagi. Itu adalah contoh agama melindungi kita, dan kita juga melindungi agama. Itu contohnya. Ada banyak lagi yang lain. Antaranya itulah. Maqasid syariah yang kedua adalah pertama agama, yang kedua adalah nyawa. Syariat ni ada untuk apa? Untuk menjaga nyawa kita ni. Untuk jaga nyawa kita. Kita tak boleh, dalam Islam tak boleh, aku tak suka betul dah orang ni, tiba-tiba datang nak cocok bonon, tak boleh. Mesti ada sebab yang musabab, dan bukan kita suka-suka nak jatuh hukum. Contoh, mahkamah jatuh hukum gantung sampai mati. Suka-suka ke mahkamah jatuhkan hukum gantung sampai mati? Tak ada.
Dia dah kaji dah, dia dah tengok dah, orang ni salah kod mana, orang ni buat apa salahnya, tahap salahnya macam mana. Tak semua orang buat salah masuk mahkamah hukum gantung sampai mati. Tapi hukum gantung sampai mati ada tak? Ada. Kenapa? Salahnya macam ni. Okey, jadi tugas syariat yang kedua adalah menjaga nyawa. Kita tak boleh suka-suka tumpahkan darah. Lepas tu apa dia? Menjaga nasab keturunan. Sebab tu dalam Islam wajib, kalau nak malam Jumaat, yang faham-faham, tak faham sudah, kena kahwin dulu. Kalau nak bersetubuh kena kahwin dulu, minta maaf. Kan? Sebab apa? Sebab Islam menjaga nasab. Kita tak nak bila dah meninggal muncul orang tak daripada mana-mana kata, saya anak dia ni, mentang-mentang lah yang meninggal orang kaya, meninggalkan harta 10 juta. Konon. Tiba-tiba datang bulan bin bulan, tak tahu datang daripada mana, saya anak yang ni, saya berhak dapat harta daripada 10 juta tu. Tapi bila cek, bila kita siasat, tak ada nama, tak ada darah keturunan. Cek DNA, tak ada sangkut paut. Jadi dia tak boleh dah dapat harta tu. Sebab tu agama kita menjaga nasab dan keturunan. Kita tak boleh suka-suka nampak budak ni baiklah, kalau ambil jadi anak bagus juga ni, kita pun ambil budak tu. Kau mulai hari ni nama kau Pulan Bujang bin Abu. Tak boleh. Tak boleh ambil suka-suka orang letak nama bin kita, tak boleh. Tapi anak kita lahir, anak kita yang isteri kita kandung kat 9 bulan tu lahir, boleh tak kita letak nama binkan orang lain? Tak boleh. Kena letak bin kita sendiri. Nama saya Akmal, saya tak boleh letak anak saya bin Muhammad. Kena letak bin Akmal juga. Kalau bapak dia nama bin Abu, kalau nama bapak dia Abu, anak dia keluar, kenalah letak nama bin Abu. Itulah yang kita panggil menjaga nasab dan keturunan, supaya tak bercampur baur. Tak nak jadi macam dulu-dulu. Siapa tahu kisah Fir'aun? Fir'aun ni tuan-tuan, yang apa teruknya Fir'aun ni, anak dia tengok mak dia cantik, dia kahwin dengan mak dia. Tu namanya tak menjaga nasab. Kita Islam ada syariat, tugas syariat antaranya adalah menjaga nasab. Anak mak tak boleh kahwin. Pasal apa? Pasal tak adalah mahram, darah daging, tak boleh kahwin. Tapi apa jadi dekat Fir'aun? Dia tengok mak dia lawa, dia kahwin dengan mak dia. Sebab tu Allah turunkan syariat, ada nasab keturunan yang kita kena jaga. Tengok pula zaman Rom, zaman tamadun Rom. Ada satu raja Rom ni, bila bini dia mati, isteri dia mati, dia nampak ada satu budak ni yang muka seakan-akan isteri dia. Apa jadi dekat budak tu? Budak tu lelaki, tapi comel, nampak macam perempuan, muka ayu-ayu, jambu-jambu sikit. Kan? Apa dia buat? Dia pergi ambil budak tu, dia potong anunya, dan Raja Rom tu tadi jadikan budak tu sebagai isteri dia, dan diwartakan budak tu sebagai isteri dia. Tuan-tuan tak baca, boleh buka sejarah Rom, boleh baca sendiri zaman dulu. Sebab itulah Allah munculkan, Allah hantarkan kepada kita Nabi Muhammad, dan juga melalui apa? Melalui wahyu yang Allah turunkan tu, adanya hukum-hukum syarak yang kita panggil syariat. Syariat inilah dia tadi, keperluan, kepentingannya. Maqasid syariat, keperluan dia adalah yang pertama menjaga nyawa, pertama menjaga agama, kedua menjaga nyawa, ketiga menjaga nasab dan keturunan. Yang keempat adalah menjaga akal dan fikiran. Maksud syariat, Allah turunkan syariat kepada kita adalah lagi satu untuk jaga kita punya fikiran, pemikiran. Kerana apa?
Di mana letaknya yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bermula daripada mana? Dekat mana puncanya kita jadi syirik? Dekat mana puncanya kita menjadi fasik? Dekat mananya punca kita jadi munafik? Adalah fikiran. Cuba kalau kita, dalam anggota kita ni, dekat badan kita ni, dekat mana satu yang boleh kata Allah itu dua? Tangan boleh kata ke Allah dua? Tak boleh. Kaki boleh kata ke Allah dua? Tak boleh. Yang mana boleh kata Allah itu dua adalah akal dan fikiran. Mula daripada situ kita boleh jadi syirik. Mula dari situ kita boleh jadi munafik. Mula dari situ kita boleh jadi fasik dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itu Allah turunkan syariat adalah untuk menjaga kita punya fikiran, supaya kita tidak bercanggah dengan asas-asas akidah, asas-asas agama, yang mana Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diberanakkan dan sebagainya. Dan Rasulullah itu adalah Rasul terakhir dan tak ada Rasul yang lain pula. Sebab tu Allah turunkan syariat, dan kepentingannya adalah untuk menjaga kita punya pemikiran. Cuba bayangkan untuk orang yang tak faham syariat ni, orang yang kata syariat ni beban, apa susahlah agama Islam ni, kena buat tu, kena buat ni, payah. Kan ada orang yang cakap macam tu. Cuba bayangkan dia tak jaga fikiran dia. Dia asingkan fikiran dia daripada larangan-larangan syarak. Tengok apa jadi. Tak payah tengok jauh-jauh, zaman Nabi pun ada yang sesat. Ikut siapa? Ikut Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Ini kencing berdiri, bukan setakat kencing berdiri, kencing sampai berlari, merata dia pergi menipu semata-mata. Kalau kita kata kencing kawan tu small matter lah. Alah, baru kencing kawan. Tahu kencing kawan maksud tipu kawan. Tipu kawan tu orang kata small matter, biasa. Tapi Musailamah Al-Kadzab ni dia bukan tipu kawan. Dengan sahabat-sahabat Nabi pun dia tipu. Kalau boleh dengan Nabi-Nabi sekali dia nak tipu Musailamah Al-Kadzab ni. Sebab tu saya kata dia bukan kencing berdiri, kencing lagi. Merata dia pergi semua menipu, semua kencing. Kencing kata. Sampai ke Al-Quran pun dia cuba nak palsukan. Ya wa baru inama anta iran wa sadrun. Wahai bulu, sungguhnya kau adalah bayang-bayang yang dijelmakan. Apabila sejuk kau berdiri. Apa lagi ayat dia saya pun lupa dah. Dia cipta ayat Quran sendiri. Sampai satu hari dia jumpa Amru Al-As. Dia tanya, Amru, kau tak ada kawan baik, kau tu tak ada wahyu baru turun ke? Amru Al-As pun kata, ada. Cerita pasal apa? Cerita pasal masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Sampai habis. Musailamah ni diam, dia termenung. Amru pun tanya, kau kenapa termenung? Amsal, dia kata, aku pun baru dapat wahyu malam tadi. Engkau pun dapat wahyu. Amru Al-As ni pun dalam hati dia, sudah. Amru Al-As pun tanya, wahyu apa kau dapat? Dia pun, si Musailamah ni pun cerita pasal kata. Sudah. Cerita pasal kata. Wahai kata, daripada 2 ekor katak jantan dan katak betina. Cerita tentang katak. Duduk bawah tempurung, macam-macam lah cerita. Tuan-tuan boleh buka sendiri. Boleh saya lupa nama kitab dia. Tapi saya rasa kitab dia tak ada yang bahasa Melayu kitab tu. Tak apa, tuan-tuan cuba je dalam Google, InsyaAllah ada. Mungkin ada orang yang dah translatekan ke dalam bahasa Melayu kisah Musailamah Al-Kadzab ni, tentang pemalsuan Al-Quran dia. Setakat ni kita Arab je ada. Kitab tu tentang ulum Al-Quran. Saya tak ingat penulis dia siapa, tapi tu kita Arab lah. Tuan-tuan cuba Google, mana tahu ada orang yang dah translatekan ke bahasa Melayu. Tulis je Al-Quran palsu Musailamah Al-Kadzab, InsyaAllah ada. Mesti ada orang dah cuba melayukan dah. Itu nak tengok orang tu, dia tak jaga pemikiran. Masalahnya orang yang menipu tu satu hal. Musailamah tu menipu satu hal. Yang mengikut tu pun satu hal juga. Ramai pula tu pengikutnya. Yang baru-baru ni dekat tu negara jiran,
Allah, inna maqali Gufran maqali Indonesia. Kan? Ada tengok tak video yang baru tu? Ini bahasa semut. Sekali ini maqali makul. Bahasa semut dia kata. Kan ada video baru viral dekat negara sebelah. Orang tu dia mengaku dia boleh bahasa Suryani. Dia kata dia boleh bercakap dalam bahasa Suryani. Ramai pula pengikutnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengikut itu, dia tak gunakan syariat untuk menjaga fikiran dia. Dan last kali, kenapa syariat ini diturunkan adalah untuk menjaga harta. Bayangkan tuan-tuan, Islam ni dari A sampai Z, semua dia dah bagi peraturan, semua dia dah bagi petunjuk. Cuma kita ikut tak ikut je. Tapi peraturannya ada tak? Cara-caranya ada tak? Cadangannya ada tak? Ada. Macam sebelum ni saya selalu ceramah tentang sains dan Islam. Ramai orang cakap, apalah ustaz ni suka sangat ceramah ilmu orang kafir. Saya kata, siapa pula ceramah ilmu orang kafir? Sains ada dalam Quran. Penciptaan manusia ada dalam Quran. Cerita pasal ombak ada dalam Quran. Cerita tentang pembuatan awan ada dalam Quran. Cerita tentang penciptaan langit dan bumi ada dalam Quran. Cerita tentang binatang, ada yang jalan pakai perut, ada yang jalan 2 kaki, ada yang jalan 4 kaki, ada dalam Quran. Itu semua sains tu. Siapa kata ilmu kafir? Tak ada. Itu ilmu sains ada dalam Quran. Dan orang yang mempelopori ilmu sains dulu pun bukan orang kafir, orang Islam. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibnu Haytham, Al-Rayhan, Al-Razi dan sebagainya. Ramai. Semua orang Islam. Sebab tu cakap kita ni untung dilahirkan sebagai orang Islam. Sebab apa? Allah bagi A sampai Z, cukup sempurna. Tinggal kita ni nak cari tak cari, belajar tak belajar, amal tak amal. Itu je beza dia. Itu je beza dia. Okey. Kita tengok dalam perintah Allah membagikan harta pusaka kepada anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر ayat ni panjang. Nak baca sampai habis kan, masa kita tak cukup. Okey, kita tengok kepada terjemahan ayat dia. Dia kata, Allah perintahkan kamu berkenaan pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Harta pusaka untuk anak-anak kamu. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullah itu maksudnya Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan kamu untuk kamu perintahkan kepada anak-anak kamu ni pecahkan harta-harta. Bahagi siap-siap untuk anak-anak kamu tu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Ini ilmu faraid memang payah. Kalau kita belajar dekat universiti, dia ada satu subjek memang khas. Ayat ini, satu ayat ni, surah An-Nisa ayat yang ke-11 ni, dia bentang sampai satu subjek. Satu ayat ni je, surah An-Nisa ayat yang ke-11, nak bincang sampai satu subjek dibuat, iaitu pengenalan kepada faraid ataupun ilmu asas faraid. Kalau kita masuk dekat universiti, dia ada satu subjek yang kita panggil ilmu asas tajwid. Tajwid pula faraid. Nak fahamkannya punya susah. Saya pun dulu masa belajar dekat universiti terpinga-pinga, keluar bintang nak mikir. Lelaki, satu bahagian lelaki sama dengan 2 perempuan. Kang dengan mak 1/8. Banyaknya. Macam mana nak ingat? Memang susah. Jadi saya tak berniat untuk explain ayat ni memanjang-manjang, sebab nanti memendingkan kepala.
Daripada kita fikir 1/2, 1/8, 1/4, 1/6, kita masuk ke dia punya perbincangan. Contoh bab membahagikan harta ni, ada ke tak dalam hidup kita ni? Ada ke tak contoh dalam hidup kita? Ada kan? Ada kan? Kadang-kadang bapaknya belum mati lagi, anaknya dah berebut harta. Kadang-kadang mak belum mati, anak-anak dah berebut harta. Kadang-kadang atuk belum mati, anak-anak cucu-cucu dah berebut harta. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak ada wasiat. Sebab tu kita ni digalakkan untuk berwasiat sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal, wasiat siap-siap. Anak sulung dapat apa, anak nombor 2 dapat apa, anak nombor 3 dapat apa, anak nombor 4 dapat apa, isteri dapat apa. Itu namanya wasiat. Sebelum meninggal, tuan-tuan kena wasiatkan. Ikut suka hati tuan-tuan. Kalau ada anak angkat, wasiat boleh dapat. Anak angkat, wasiat boleh dapat. Tapi faraid, anak angkat tak dapat. Okey, kena faham yang tu. Faraid untuk darah keturunan sahaja. Tapi wasiat boleh dibahagi kepada orang yang dah dinamakan untuk dapat. Cerita gaduh harta ni ada dalam cerita P.Ramlee tuan-tuan. Tahun 64 P.Ramlee dia ada buat satu cerita. Tajuk dia Tiga Abdul. Kan yang starting lagu dia Tiga Abdul kan ada kan, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab, kan ada kan cerita tiga Abdul. Apa yang berlaku? Dia ada satu cerita dekat nama tempat ni, nama dia Isketam Bola. Nama orang tu siapa dia? Nama orang kaya tu Ismet Ulam Raja. Yang mula-mula cerita tu kering. Alo, hantar esok. Alo. Sampai tak cukup tangan nak jawab telefon. Pekerja dia pun semua hulu telefon. Nak kata punya banyak harta Ismet Ulam Raja, sampai kapal-kapal dekat laut nak hantar barang berpusu-pusu telefon. Nak hantar stok. Punya banyak gudang dia ada, punya banyak kilang dia ada, punya banyak ladang dia ada. Nak ceritanya kaya Ismet Ulam Raja ni. Ismet Ulam Raja dia ada anak 3 orang. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Yang jadi Abdul Wahub P.Ramlee. Ada satu malam pesta hari jadi Ismet Ulam Raja, kan, yang ada datangnya siapa tu? Sadiq Sigaraga. Ya cik, nama cik siapa? Nama tuan siapa? Sadiq Sigaraga. Dia pun cari, cuk. Sadiq Sigaraga, Sadiq Sepak Raga. Sadiq Sepak Raga. Bukan Sadiq Sepak Raga, Sadiq Sigaraga. Sadiq Sigaraga. Tuan kata tuan tak boleh datang. Habis tak boleh masuk ni. Tak boleh, nama sudah pernah cancel. Dia pun hulur masuk poket. Berapa? 5. Tak cukup. Buat makan rasuah. Dia tambah lagi 1 masuk poket. Baru dia mengumumkan ketibaan Sadiq Sigaraga dan anak-anaknya Hamidah, Rafidah, Gasidah, Jalanda. Kan ada tu kan? Yang cerita tu. Lepas tu apa jadi? Tengah sambut nina, Allah selamatkan kamu. Ismet Ulam Raja pun pengsan. Dah panggil Dr. Zain. Dr. Zain pun datang. Dr. Zain datang, chat. Lepas tu dia balik, dia turun tangga. Anaknya yang sulung tanya, doktor, apa macam sakit orang tua saya? Nampaknya penyakitnya makin teruk. Dia mesti dihantar ke hospital segera. Tuan pujuklah Tuan Ismet Ulam Raja ke
ke hospital segera untuk merawat sakitnya. Lebih kurang macam itulah ayatnya. Lepas tu apa jadi? Yang dua orang Abdul Wahid tu, bapak dia belum meninggal, dia duduk dekat tepi. Anda dengarkan tadi Dr. Zaid bilang penyakit ayah anda sudah semakin teruk. Ini ada kemungkinan ayah anda boleh mati. Kalau ayah anda mati, harta-harta ayah anda akan pergi ke siapa? Tentulah kepada kanda-kandakan yang paling sulung. Dia kata macam tu. Lepas tu Abdul Wahid kata, ini tidak adil. Mengapa pula kekanda yang mendapat semua, sedangkan kekanda yang lebih tua, besok kekanda akan mati. Apa kata kita bahagikan secara demokrasi? Demokrasi yang macam mana? Apa kata kanda tak payah ambil satu sen pun, semua harta ayah anda pergi kepada adinda, kerana besok kekanda akan mati. Adinda lah yang akan menanam kekanda. Itulah yang dikata demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin kepala otak. Kan Abdul Wahab tu kata. Itu bapak dia belum mati tu dah bergaduh, berebut harta. Abdul Wahab pun mengamuk. Hei, apa kau fikir ini? Bapak belum mati lagi kau dah bergaduh pasal harta. Lepas tu bapak dia pun panggil naik atas. Bapak dia panggil Abdul Wahid ni dengan kurang hajarnya, dia tanya, bapak, besok kalau bapak mati, siapa yang dapat harta bapak? Kurang hajar tak tanya macam tu? Kurang hajar. Sangat kurang hajar. Dan Abdul Wahab pun mengamuk, dia kata, Cis, sampai hati kekanda bertanyakan soalan yang sedemikian kepada ayah anda, kan? Abdul Wahab pun marah. Last Ismail Ulam Raja kata, kalau bapak mati, semua harta-harta akan diberi kepada Abdul Wahab untuk diuruskan dan dibahagikan sama rata. Itu adalah wasiat daripada Ismail Ulam Raja. Tapi apa yang berlaku selepas Ismail Ulam Raja meninggal? Apa yang berlaku? Abdul Wahab ni dia bahagi. Kira-kira okey. Segala duit yang ada di dalam bank ayah anda akan diberikan kepada adindaku Abdul Wahid. Ada berapa banyak tu kanda? Paling kurang ada 4,500,000 pound sterling. Wow. Saya setuju. Abdul Wahab pula. Dan segala factory, kilang-kilang, pelabuhan-pelabuhan, kapal-kapal, ladang-ladang akan jatuh kepada kanda. Ada berapa banyak? 500 juta pound sterling. Wow, kanda memang adil, yang kata Abdul Wahid. Kanda memang adil. Dan kepada adindaku Abdul Wahab, apa kanda berikan adinda rumah yang tersergam indah ini. Oh, ini kanda yang kata adil ya. Masing-masing dapat 5-6 juta pound sterling, sedangkan adinda hanya mendapat rumah yang seakan museum ini. Adil, sangat adil. Nampak tak kat situ? Nampak tak kat situ apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Perebutan harta. Sebab tu Allah turunkan ayat Al-Quran ni tadi, supaya kita tak bergaduh. Kalau tak ada wasiat, kita bahagikan ikut far'in. Kita bahagikan ikut far'in. Kalau ada wasiat, kita bahagikan ikut wasiat dulu. Ada lebih, katakanlah harta 5 juta, dah bahagi, ni dapat, ada lebih lagi. Yang lebih tu kita far'inkan balik, maka seorang akan dapat sikit yang difar'inkan tadi. Tapi kalau dalam wasiat kata semua dah dapat, kalau ada baki, buat masjid. Buat masjid. Sebab saya pernah ada jumpa satu orang kaya, arwah Datuk Nordin. Dia memang sebelum dia meninggal, dia memang harta dia banyak. Dia bekas lawyer. Tapi masalahnya dia ada 2 isteri lah. Dia ada 2 isteri. Bila ada 2 isteri ni, isteri yang pertama tu meninggal, tak ada masalah. Yang jadi masalah anak-anak isteri yang pertama. Yang jadi masalah, anak-anak isteri yang pertama tak setuju duit lebih setelah diwasiatkan tu. Dah diwasiat, anak ni dapat ni, anak ni dapat ni, anak ni dapat ni, anak ni dapat ni, ada baki. Dan dalam wasiat kata baki tu untuk buat masjid.
Anak-anak isteri yang pertama semua tak ada seorang setuju, yang lagi 2 orang tak setuju. Yang abang sulung setuju, yang ada 2 lagi perempuan, adik dia tu tak setuju. Jadi diorang pun bergaduh. Pergilah ke mahkamah. Sani jumpa lawyer, mampu. Yang menang siapa? Yang menang mestilah yang buat masjid. Padahal dalam wasiat dah ada, kalau ada lebih buat masjid. Dah macam tu, dia pergi pula mahkamah sivil, nak juga tuntut yang lebih tu. Kadang-kadang saya pun tak faham. Bagus tak bagus buat masjid? Bagus tak bagus buat masjid? Bagus ke tak bagus buat masjid? Bagus kan buat masjid? Selagi mana masjid tu ada, azan dilaungkan, orang sembahyang dalam masjid tu, selagi itu orang tu dapat pahala. Orang yang menyumbang dapat pahala. Tuan-tuan sumbang walaupun RM1 tu kalau masjid buat beli kipas, selagi kipas tu berpusing, selagi itu tuan-tuan dapat pahala walaupun dah dalam kubur. Kalau masjid guna duit RM1 yang tuan-tuan bagi tu untuk beli lampu, selagi lampu tu hidup menerangi saya nak baca kitab, orang lain nak baca Quran, selagi itu dapat pahala walaupun dah dalam kubur, walaupun dah meninggal. Itu je kita panggil apa? Amal jari, amal jariah. Nabi kata apa? Terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga apa dia? Sedekah. Amal jariah ni lah tadi pahalanya berkekalan. Saya pun tak faham kenapa dia orang tak setuju untuk buat masjid. Akhirnya tergantung kes tu. Tapi sesiapa yang setuju, bahagian dia dah digunakan. Last tak jadi masjid, jadi surau. Saya tengok dah jadi surau, alhamdulillah, tak apalah. Nak buat masjid tak mampu, tak cukup. Pasal ada yang membangkang. Kalau tak ada yang membangkang, insya-Allah cukup buat masjid. Tapi pasal ada yang membangkang, tak dapat buat masjid, buat surau. Surau tu ada dekat seksyen 36 Shah Alam. Boleh pergi tengok. Alhamdulillah, boleh tahan, cantik juga surau tu. Itu hasil daripada wasiat. Jadi penting kita nak membahagikan harta ni kepada anak-anak kita, sama ada melalui wasiat. Kalau tak sempat wasiat, kita ikut fardu. InsyaAllah kita bagi laluan kepada azan sebentar. Belum lagi. Oh, 4 minit lagi. Ingat bunyi kan. Okey. Kita sambung insya-Allah, sambung lagi insya-Allah. Maka dengan itu tamatlah pada kita punya bab yang subtopik yang pertama, iaitu bab anak kandung. Selepas ni kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu bab anak angkat. Bab anak angkat ni jangan pening, dia ringkas je. Kita akan siap sebelum kita solat Isyak. Okey, itu tadi kita dah cerita dah 7. Okey, 7 tanggungjawab terhadap anak kita dah cerita dah. Last sekali adalah membahagikan harta kepada anak-anak, sama ada melalui wasiat. Kalau tak ada wasiat, kita bahagi guna far'in. Okey, selesai. Yang seterusnya kita masuk ke subtopik yang seterusnya adalah bab anak angkat. Anak angkat ni tuan-tuan, tanggungjawab kita kepada anak angkat lebih kurang je sama dengan anak kandung kita sendiri, cuma ada beberapa perbezaan sahaja. Yang pertama, nasab. Nasab tak boleh bin kepada bin kita. Contoh, ada orang na'udzubillah tinggalkan bayi depan surau. Kita pun ambil lapor dekat JKM, buat report polis dan sebagainya. Kita kata nak ambil anak angkat naik mahkamah. Disebabkan dia baby dan dia tak ada nama, kita boleh bagi nama. Tengok baby perempuan, comel, pipi merah, kita pun letak nama Humairah. Kan Nabi panggil Siti Aisyah kan Humairah. Kenapa? Sebab isteri Nabi kan pipi dia merah, jadi dia panggil nama isteri dia Humairah. Wahai pipi merah, wahai pipi merah.
Kita pun tengok baby kat yang tu, Nauzubillah yang ditinggalkan tadi, kita tengok, no, baby perempuan usianya, pipi merah comel, kita pun bagi nama Humairah. Bagi nama yang baik, tak ada masalah. Itu tanggungjawab. Tapi ban kepada kita tak boleh. Kita kena bankan sama ada bin Abdullah atau nama-nama Allah yang lain. Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Aziz, lagi Abdul Jabbar dan sebagainya. Tak boleh letak nasabkan kepada nasab kita. Tapi tanggungjawab yang lain-lain sama tak? Sama. Bagi pendidikan yang baik. Bila kita ambil anak angkat, kita mesti bagi dia pendidikan yang baik. Tak bolehlah pula anak kita pergi sekolah, yang anak angkat tak pergi sekolah, tolong kita meniaga. Tak boleh. Mesti dua-dua pergi sekolah. Melainkan apa? Dia sendiri yang memang dia sendiri yang tak nak. Tapi kita sebagai orang dewasa, orang tua, kita tahu pelajaran itu penting. Kita nak tak nak kena paksa juga dia untuk belajar. Kau nak tak nak kau kena juga belajar. Pasal belajar ni penting, ilmu ni berguna. Kalau kau tak belajar nanti macam mana kau nak hidup? Kalau tak ada ilmu susah nak hidup. Sedangkan makan pun pakai ilmu, apa lagi benda lain? Nak makan tuan-tuan, kalau tak ada ilmu nak suap, tak boleh makan kita. Nak makan kalau tak ada ilmu masak, tak makan kita. Nampak sayur, ayam, ada ayam. Ilmu sembelih tak ada, kita pun menung tengok ayam. Bila lah aku boleh makan. Ayam tu duduk lari, kok. Bila lah orang ni nak sembelih aku. Yang ayam tunggu kena sembelih, yang orang tunggu nak sembelih ayam. Pasal apa? Orang ni tak reti nak sembelih ayam, tak ada ilmu nak sembelih. Macam mana nak makan? Tak boleh makan. Itu baru cerita makan, kena ada ilmu. Kalau nak hidup lagi kena ada ilmu. Macam mana kita nak hidup kalau tak ada ilmu? Susah. Sangat susah. Sebab tu pentingnya ilmu, kita kena belajar. Dan belajar pula tak semestinya daripada sekolah saja. Kadang-kadang boleh tanya kawan-kawan. Kadang-kadang belajar dari pengalaman. Ada orang belajar tak tinggi, tapi hidup dia berjaya. Sebab apa? Sebab dia belajar dari pengalaman kawan-kawan dia, belajar dari pengalaman orang sekeliling dia dan sebagainya. Baru azan.
InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Okey. Kita tengok perintah anak angkat dibinkan kepada nama asal bapa ni, iaitu dia ada di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ud'uhum, Allah kata ud'uhum, panggillah mereka. Mereka ni siapa? Anak-anak angkat tadi. Ud'uhum daripada perkataan da'a. Da'a maksudnya panggil. Macam kami da'i, orang yang bagi ceramah, da'i. Da'i ni apa? Tukang panggil. Da'i, tukang panggil. Da'a, manggil, panggil. Dakwah, satu perbuatan memanggil. Satu perkataan bahasa Arab tu, dia boleh jadi banyak perkara, dia ada banyak cabang. Da'a, panggil. Da'i, tukang panggil. Mad'u, orang yang kena panggil. Dakwah, satu perbuatan yang memanggil. Satu perkataan je, kembang jadi banyak. Itu bestnya kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi pening sikit lah. Kalau baru-baru belajar memang agak pening. Okey, ud'uhum. Ud'u itu adalah fi'il amar. Maksudnya Allah suruh, ijlis, duduk. Maksudnya kita suruh orang duduk. Uktub, tulis. Uskut, diam. Isma', dengar. Ibsir, dengar. Ibsir, lihat. Itu kita panggil fi'il amar. Suruh, kata kerja, perintah. Okey, ijlis, duduk sekarang. Macam itulah lebih kurang. Okey. Kalau kata diam, uskut. Sekarang ni Allah kata ud'u, panggillah. Allah suruh kita panggil. Panggil siapa? Hum. Panggil siapa? Hum. Hum tu merujuk kepada siapa? Hum tu merujuk kepada anak angkat yang kita jadikan anak jagaan kita. Panggillah mereka li'abaihim, dengan nama ayah-ayah mereka, dengan nama ayah mereka. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bin nama ayah mereka. Ini Allah kata dalam Quran. Sebab tu saya kata tadi, kita tak boleh suka-suka ambil anak angkat dan binkan kepada nama kita. Sebab apa? Di dalam syarak memang tak boleh. Kerana apa kita nak menjaga nasab? Sebab apa? Anak angkat dia bukan mahram, kecuali ada beberapa perkara syarat-syaratnya. Okey, maksudnya apa? Contoh, kita ada anak angkat. Kalau anak angkat kita meninggal, kita boleh kahwin dengan isteri anak angkat tu tadi. Tapi kita boleh tak kahwin dengan isteri anak kita? Tak boleh. Isteri kepada anak kita akan selamanya jadi menantu kita, selamanya akan jadi anak kita. Okey, berbanding anak angkat, kalau anak angkat kita meninggal, kita boleh kahwin dengan isteri dia. Sebab itulah kita tak boleh letak suka-suka nama bin-bin ni. Sayang macam mana pun, kita kena jaga menasab. Kita kena jaga nasab. Sebab itulah kita tak boleh suka-suka binkan orang dengan nama sesuka hati kita. Okey, anak kita sendiri binkan nama kita.
Tapi bila kita jumpa anak angkat, kita nampak anak, contoh kita nampak baby tu dah ada nama ayah dia, kita tahu nama ayah dia, kita panggillah nama ayah dia. Tapi kalau kita tak tahu, binkan dengan bin Abdullah ataupun nama-nama Allah yang lain, seperti mana dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Okey, ud'uhum li abaihi, panggillah mereka berbinkan dengan nama ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, itu adalah lebih adil, itu adalah lebih sepatutnya bagi Allah. Okey, di sisi Allah itu adalah yang sepatutnya. Okey, fa illam ta'lamu, dan jika engkau tidak tahu abaahum, siapa bapa mereka, fa ikhwanukum fid din, ataupun sahabat atau ikhwan ni apa, saudara mara yang seagama dengan kita, tak tahu siapa ni. Kita tanya orang, kau kenal tak budak ni? Tak pernah nampak lah, tak pernah nampak dan tak kenal pun. Kita tak kenal ayah dia dan kita cuba cari saudara mara dia pun tak jumpa. Lepas tu apa pula Allah kata, jika kamu tidak mengetahui, maka kita kena panggil dengan panggilan yang baik di sisi Allah. Panggilan yang baik di sisi Allah macam mana? Adalah nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung. Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Aziz dan sebagainya. Okey, kalau nak senang letaklah Abdullah. Ke zaman dulu-dulu senang letak Abdullah aja. Senang. Kadang-kadang zaman sekarang malu nak letak Abdullah, dia pun letaklah Abdul Rahman, Abdul Jabbar dan sebagainya lain-lain. Okey. Okey. Bila kita tidak tahu, tadi tu fa illam ta'lamu tu, jika engkau tidak tahu bapaknya, adakah menjadi kesalahan jika kita memberi nama bapaknya lain seperti nama Abdullah? Adakah menjadi salah? Tidak. Walaisa alaikum juna'u fima akhta'tum, kita tidak akan dikira berdosa atas sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Dan memang kita tak tahu nama bapaknya siapa. Kita bukan suka-suka saja-saja buat-buat tak tahu. Memang kita tak tahu nama bapak dia siapa. Jadi kita bolehlah letak nama Abdullah, walakin ma ta'ammadat qulubukum dan sebagainya ila akhir ayat. Okey. Jika kita ada anak angkat, ingatlah tanggungjawab kita terhadap anak angkat lebih kurang tanggungjawabnya dengan anak kandung, iaitu bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, bagi kasih sayang. Kalau tak ada nama, bagi nama yang baik. Kalau dah ada nama, tak apa, kalau nak letak nama samaran pun boleh. Cuma yang bezanya apa? Anak angkat tak boleh dapat faraid, dan anak angkat tidak boleh dibinkan dengan bin kita. Kena letak bin apa? Macam saya kata tadi, letak bin Abdullah atau nama-nama Allah yang lain. Tapi wasiat boleh tak? Wasiat boleh, faraid yang tak boleh. Okey, wasiat boleh. Katakanlah meninggal, kita ada anak angkat, dalam wasiat kata yang sulung dapat 50,000, yang nombor 2 dapat 50,000, anak nombor 3 dapat 50,000, anak angkat dapat 10,000. Tak apalah, adalah juga dapat. Boleh tak untuk wasiatkan kepada anak angkat? Jawapannya boleh. Yang tak boleh apa? Nasab dan juga faraid. Okey. InsyaAllah kita dah tamat kita punya subtopik yang pertama, iaitu topik anak kandung. Yang kedua topik anak angkat. Anak angkat ni tak panjang. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung kepada topik anak yatim pada bab 1, subtopik yang terakhir. Bab pertama, subtopik yang terakhir adalah bab anak yatim. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung kepada bab anak yatim. Bab anak yatim ni panjang sikit sebab dia special. Di sisi Nabi, anak yatim ni special. Nabi sendiri pun dia adalah anak yatim. Sebab tu anak yatim ni special sikit. Jadi perbincangannya agak panjang dalam kitab insyaAllah. Jadi kita akan sambung kuliah kita pada pertemuan kita yang akan datang.
Saya mohon maaf salah dan silap jika ada terlanjur kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan dan sebagainya. Segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk, yang lemah, yang cacat cela itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf salah dan silap buat kali yang kedua. Moga-moga kita semua berada di dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga tuan-tuan maafkan saya kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.